Morning. Ni dia punya throttle body cable ni dia tarik tegang sangat. Nanti dia tutup tak habis. So kita kena lepas sikit. Ikat secukup rasa je. Oh ya, you punya tak cukup panjang lah. Ni pendek. Ini you tukar Tak, kereta ni baru lepas overhaul. Baru lepas overhaul. Tak tahulah dia pasang macam mana. Ni baru ada bunyi sikit. Tadi tarik dia tutup punya time tak ada bunyi. Okay. Atau dia punya screw punya issue, dia pakai screw ni. Mungkin dia kasar sikit dekat dia punya besar sikit. Sekarang ada bunyi dah. Okey. Jadi apa? Ini dia. Ya. Ini boleh. Kita dah habis. Saya akan belajar. Okey, dah. At least dia ada bunyi lagi. Tadi tak ada. Dia macam tarik. Dia macam tengah tarik. Tegang lah. Tegang. Yang ini tambah dia itu coating lagi supaya nanti kena itu minyak dia tak tanggal. Banyak yang tanggal, lepas tanggal dia dekat dalam, susah nak keluar. Sangkut. Ni biasa buat sudah tahu dah. Itu dia. Buat. Kita buffer dia punya yang licin punya tempat aja, bagi dia tak licin. So dia satu round kan, so dia akan jadi kecil sikit. Kita jangan buffer sampai dalam tak boleh, sebab ni dia punya casing ni dia lebih tebal sikit under TEC. Kalau Denso A dia tipis. Itu tak payah guys, itu letak masuk je.
Masuk kita kena masuk senang, keluar senang. Kalau tak, takut nanti yang sangkut. Susah. Ada orang tak tahu, dia ingat tak boleh apa buffer. So lepas tu dia sangkut, dia ungkil dia keluar, patah dekat dalam. Habis ya. Kita tanam macam tu. Kita tanam macam tu. Susah. Patah dalam kena buka head pula. Salah. Kita tanam, kita buat betul-betul. Apa ada tadi dalam tu lagi. Untuk saya dia. Jadi saya punya jangan punya cukup penang untuk saya pergi nak ikut. Oh, dapat. Ini kita buat macam satu cover supaya air tak masuk, dust tak masuk. Lu apa tak nak tak. Lagi dia dia boleh lagi. Kita pergi sana dengan tangan. Saya tak nak. Gua pada sini. Apa ya? Okay. Belum buka. Belum. Jangan keluar. Dia sambil dia pasti. Apa dia. Orang kau. Ini kembali. Ini kita tahu. Ini kita beli. Kita beli satu. Kita. Kita. Lalu, tadi kita buat. Tak kereta dulu. Key switch Apa dia bang? Key switch. Key switch dia kacau sikit. Key switch. Apa maksud dia? Key switch dekat dalam ni. Dia punya key switch ni, dalam ada satu key switch. Dia sudah lama dia sudah macam berkerat. Dia kontak tak cantik. Atau dalam ada dia punya, dulu dia punya grease sudah kering. So dia jadi sisa-sisa tu, dia kontak bagi pusing kunci tu dia tak boleh kontak dengan baik, tak boleh start. Bukan bateri punya hal. Key switch dekat bawah ni key switch. Dalam ada satu key switch.
Okay, Bengkel kena. semua boleh buat kan? Boleh lah, Aziz sendiri pun boleh buat. Beli key switch, tukar je, buka ni. Lepas tu tukar je. Okay. Tapi tu cara kita buat cara macam ni. Macam mana tahu? Kita just tadi punya pakai itu kita set dalam video. Kata mau kasih. Kita set dulu, nanti akan tolong you reset balik dia punya idle. Idle macam ada lari dah. Belum on aircon sudah 65 step. Oh, tapi dia dalam cold start. Dia bagi dia start dulu. Okey. Okay, ini ground nanti saya baru off, baru tolong you pasang. Tadi lupa dah. Okay, sekarang adjust dia punya TPS dulu. Okay, 683 ya. Right. So main throttle sikit. Okay, masih balik ke 683. Okay, cantik. Okay, extra grounding untuk tolong bagi coil ni good ground. Lebih bagus sikit punya ground lah. Lebih strong punya ground. Kita buka bateri, pergi sini, kunci, buka on off sampai crank 3 kali. 1 2 3 untuk drainkan apa? Balance punya current dekat kereta. Bagi dia kosong. Oh, sudah karat ni. Dia tak main. Tak pasal dia. Tapi apa? Balik lagi. Wajang ni dulu. Ini wajang dulu. Ini pakai satu kas. Ini pakai satu kas. Dia besar itu saya berani. Ya, ada ini. Macam 5 dia. Kita tengok itu dah. Berarti sudah ada bunyi kan tadi. Okey. Kita start dulu. Connect. Okey. Bagi dia panas dulu, nanti I tolong you set dia balik dia punya base timing. Okey, bagi dia panas dulu. Alright. Dah 84 degree Celsius. Okay. So kita tunggu sekejap lagi bagi dia panas. Sekurang-kurangnya 95 degree Celsius. Dah cukup panas. Dia nampak dia 9 step tapi timing tinggi sikit. Kita reduce bagi 800 macam tu. Okay, 780, 800 macam tu lah dia. Alright. Dah boleh tak berhenti.
satu. Baik, kita cuba onkan aircon ya. Kita onkan aircon dulu. Okey. Kipas 1 2 3 4 stabil. Okey. Tengah learning, pergi balik 8.5. Okey. Step 60 step ke atas. Okey, 8.5 plus minus. Okey, boleh nampak lah. Alright. Kipas dua-dua ada pusing ah? Kipas dua-dua pusing kan? Okey, cantik. Okey, kita loadkan lampu, buka lampu. High beam, bagi dia tarik sikit. Okay. Bagi dia rasa sikit, nanti dia akan relearn balik. Okay. Dia akan buka lagi, pergi 8.5 plus minus. Cantik dah 8.5. Okay. Biar dia kejap. Nanti kita pergi test juga. Okay. Bagi dia relearn sekejap. Bagi ECU relearn sekejap. Dah okey, nanti semua kita hand over bagi ECU dah. Okay, dia punya timing tinggi sikit, ini akan tutup, pergi 8.5 plus minus. Cantik. Alright, kita pergi test dulu. Check ada fokus tak? Tadi sudah dry satu orang. Tak ada, cantik. Okey, balik. Power steering ada on tak? Kita test down steering dia. Okey, ada on. Okey, cantik. Alright. Onkan kipas aircon 1 2 3 4. Cantik. Modern 60 step, 800.5 plus minus. Okay. Alright, cantik dah.
try 1-2 hari dulu, lepas tu tengok sebab dia datang hari ni pasang apa tu K20 punya coil satu set. Dah siap dah. So kereta pun sudah test, semua okey, tak ada hal. Okay. Lepas tu aircon semua, timing sudah tolong dia set balik, kira cantik lah. So siapa yang minat saya buat tu untuk K20 coil punya set, okay, so boleh contact saya lah dalam description. Okay, sampai sini sahaja. Terima kasih. Apa 1 bulan warranty untuk coil, apa-apa je datang balik atau cek semua. Okay, Terima kasih. terima kasih bang. Test dulu, ada apa jangan risau, jangan segan, tag saya saja. Okey. Okay, alright, thank you, bye.